Selamat datang ke Jom Jana Pendapatan daripada OBS Social Enterprise. Saya Ong Bu Siong. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hari ini apa yang tuan-tuan dan puan-puan lihat sekarang ni sebenarnya adalah pre-record untuk program kita yang sebenarnya pada pukul 8.30 malam nanti. Ya, jadi ini saya buat pre-record sebagai backup in case kalau ada apa-apa masalah nanti boleh saya guna video ini. Kalau tidak pun mungkin ada maklumat tertinggal nanti, boleh saya gunakan video ini dan lebih penting saya boleh buat praktis dulu sebelum program kita yang sebenar pada pukul 8.30 nanti. Baik, jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya Ong Bu Siong, ya, ONGBOO. Tak ada N ya, ramai wrong spelling. Ong Bu Siong, seorang registered psychologist dan daripada SAIMA, iaitu Persatuan Psikologi Malaysia, dan juga APA, American Psychological Association. Dan saya juga sebenarnya sedang belajar, ya, seorang pelajar DBA, Doctorate of Business Administration. Jadi saya harap program ataupun ilmu yang saya ada dan pengalaman yang saya ada boleh membantu tuan-tuan dan puan-puan. Okey, saya tak pasti ramai antara tuan-tuan dan puan-puan yang sudah mengenali diri saya ataupun ni first time. Kalau ada ruang komen ataupun bahagian chat, tuan-tuan dan puan-puan boleh bagi feedback. Kalau yang pertama kali tak pernah mengenali diri saya, boleh type kosong. Ya, kosong. Yang telah mengenali diri saya, boleh type 1. Okey, at least saya tahu feedback tuan-tuan dan puan-puan. Antara lebih kurang 45 orang. Jadi berapa ramai yang mengenali atau tidak mengenali diri saya, ya. Okey, jadi program ni saya namakan dia sebagai OBS Social Enterprise. Dia adalah satu social enterprise, iaitu perniagaan yang kita hasilkan ini merupakan satu nilai sosial. Sebab itulah saya menjemput tuan-tuan dan puan-puan untuk bersama-sama menjayakan program ini. Ataupun OBS ni adalah opportunity based souvenirs. Souvenir yang kita hasilkan tu sebenarnya dia adalah satu kita kata opportunity based. Dia menghasilkan peluang kepada mereka yang memerlukannya. Sekarang ni ialah kumpulan OKU, termasuk diri saya lah. Sebenarnya saya pun OKU. Kalau yang telah mengenali atau sekejap lagi akan mengenali diri saya. Baik, jadi tuan-tuan dan puan-puan, tak kira anda mengenali diri saya atau tidak, itu tidak penting sangat. Tetapi yang lebih penting, saya juga ingin memperkenalkan diri saya, sedikit background saya, supaya tuan-tuan dan puan-puan ada keyakinan untuk bersama saya dalam OBS Social Enterprise ini, supaya tuan-tuan dan puan-puan boleh bersama menjadi tim saya untuk menjayakan projek, ya, sosial ini. Okey, baik. Ini antara keratan akhbar, ataupun kalau tuan-tuan dan puan-puan nak baca biologi atau biografi ataupun maklumat saya, just chat GPT. Sekarang ni chat GPT, ya. Google pun boleh, just type nama saya lah, Ong Bu Siong, ataupun dalam bahasa Cina Wang Wen Siong. Dapat banyak maklumat. Ini antara keratan akhbar daripada The Star, ya, menjadi ruang utama The Star Lifestyle yang berkaitan dengan program saya bersama dengan kumpulan OKU yang hebat-hebat untuk membuat konsert, ya, setiap tahun. Ni tahun lepas, tahun kedua lah sebenarnya. Okey, dan juga antara media dan televisyen, TV9, di IFM pernah interview saya. Dah lama dah sebenarnya. Okey, dan di sini termasuk akhbar yang ni menjadi ruang utama ya, front page Kwaming untuk menerima anugerah Kwaming Hero. Okey, creating happiness with one hand. Okey, ni banyak lagi ini dalam bahasa Melayu anda boleh lihat, kesihatan diri jadi inspirasi, ya. Okey, menerima My Hero Award. Ini anda lihat banyak program yang ditaja oleh Persatuan Eng Chun. Persatuan Eng Chun, mereka menaja saya untuk masuk sekolah dan memberi ceramah motivasi, ceramah psikologi untuk pelajar-pelajar sekolah rendah, sekolah menengah, universiti, untuk pelajar, untuk cikgu-cikgu, termasuk ada juga untuk profesor, kumpulan profesor di universiti, dan juga ibu bapa terutamanya lah.
Okey, termasuk akhbar Tamil. Sekarang ada AI, saya tak pandai baca, saya just scan dan bagi AI, a physical disabled mentor who instill self-motivation in 100,000 students. Okey, sebenarnya lebih ya, sebab sejak tahun 2009 saya terlibat dalam program-program ceramah motivasi, psikologi dan sebagainya. Ya, itu akhbar yang Ong Bu Siong, disabled people have no obstacles in helping others. Okey. Juga liputan yang besar ya, antara akhbar-akhbar ni tak perlulah saya baca satu persatu, just secara imbas untuk tuan-tuan dan puan-puan mengenali diri saya. Juga termasuk program yang pernah saya buat untuk komuniti OKU. Lepas tu lebih banyak kepada program-program ceramah di sekolah untuk contohnya kes anti-bully, program-program anti-bully, kesedaran seks, kesedaran banyaklah program motivasi, program inspirasi, skill dan sebagainya. Jadi hari ini program yang saya hendak terangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan di sini adalah cetusan mungkin juga program DBA saya. Tiba-tiba saya terfikir bagaimana nak membantu kawan-kawan OKU dalam program yang lebih mudah untuk dilaksanakan ya. Dan sebelum ini pun saya dapati banyak juga cabaran dan tiba-tiba saya dapat ilham sebenarnya membuat cenderamata ni, especially macam kita mulakan dengan button badge. Button badge ni saya dapati sebab dia banyak peringkat sebenarnya banyak jenis OKU yang boleh bersama-sama mendapatkan peluang menjana pendapatan. Itulah ilhamnya. Jadi saya untuk program OBS Social Enterprise ni, taklimat ni supaya tuan-tuan dan puan-puan tahu dan mengenali siapa yang akan bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan dari awal hinggalah berjaya. Ya. Okey, baik. Kita balik kepada tajuk kita. Jadi, kita mula dengan mengapa saya terfikir untuk membuat program ini. Ya. Sebenarnya program ni, izinkan saya pecah dulu. Okey. Baik. Cabaran warga OKU, saya lihat banyak. Saya dah berkecimpung dengan banyak NGO, program-program untuk awareness campaign dan sebagainya. Jadi cabaran salah satu daripadanya ialah peluang pekerjaan lah. Even though saya nampak ada yang ada degree, master, even though PhD, kadang-kadang pun ada masalah mendapatkan kerja. Okey, mengapa? Kalau kita lihat peluang kerja yang terhad, diskriminasi halus ni bahasa Inggeris psikologinya dipanggil sebagai microregression. Microregression, kadang-kadang masyarakat disebabkan awareness tu tak tinggi, kadang-kadang mereka tak terfikir pun sebenarnya apa yang diluahkan, apa yang dilakukan oleh company mereka tu sebenarnya adalah satu diskriminasi yang dipanggil sebagai microregression, iaitu diskriminasi secara halus. Okey, modal besar diperlukan. Kadang-kadang kita kata OKU kita nak kerja sendiri, kita nak jadi usahawan, tapi modal besar itu juga satu cabaran lah. Okey, dan kurang bimbingan berterusan. Ya, kalau bagi saya nampak ramai juga kawan yang bukan OKU, mereka buat program-program untuk OKU, tetapi cara bimbingan tu tak berapa betul kadang-kadang. Okey. Jadi masalahnya bukan OKU tidak mampu, tapi disebabkan peluang tidak diberi. Setuju tak? Okey, kalau setuju, ruang komen anda boleh tulis setuju supaya kita ada sedikit feedback lah. Walaupun sekarang ni pre-record, tetapi disebabkan kita ada IT, kita pandai mahir ataupun boleh menggunakan IT ni. Walaupun sekarang ni saya pre-record, tetapi live ataupun nanti saya boleh balas feedback tuan-tuan dan puan-puan supaya kita boleh terus berkomunikasi secara dua hala. Okey, kita teruskan. Jadi bagaimana jika kerja boleh dibuat ikut kemampuan? Yang kedua ada latihan dan bimbingan. Produk memang ada pembeli. Ni dia. Mengapa saya terfikir bahawa souvenir ni kita bukannya buat sesuatu yang kita pergi cari orang untuk beli, tetapi disebabkan dah ada permintaan, kita just buka gerai, kiosk
dan orang yang akan datang. Bukan yang kita pergi cari mereka. Mereka datang dan mereka nampak booth kita, mereka nampak kiosk kita, mereka datang dan itulah kita kata produk memang dah ada sebab mereka dah ada permintaan. Sebab souvenir ni dia adalah satu apa kita kata marketing tools, marketing tools. Nanti kita akan lihat lebih lanjut. Dan anda tidak bersendirian, itu penting. That's why hari ini saya harap taklimat ni memberi membuka mata dan juga peluang kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk mencuba. Lagipun walaupun saya sekarang ini belum dapat apa-apa dana, tetapi saya rasa saya boleh mulakan dahulu supaya tuan-tuan dan puan-puan mendapat manfaatnya dan kita boleh mula dah. Sebab mesin apa semua saya memang dah ada. Okey. Baik. Opportunity based souvenirs, itu OBS pun juga boleh jugalah, Ong Busiong whatever lah. Okay. Social enterprise, dia satu social enterprise. Entiti ni merupakan apa yang kita lakukan ni adalah sosial. Dia bukan saja untuk keuntungan, tetapi ada lagi objektif yang lebih penting di mana kita create opportunity, kita create awareness campaign dan sebagainya. Fokus cenderamata corporate. Disebabkan corporate ni mereka ada permintaan tersebut, kita buat souvenir untuk mereka. Lepas tu kita jual di event-event mereka nanti. Digerakkan bersama komuniti OKU. Di situlah kita boleh imagine kalau ada kiosk A, kiosk B. Kalau kiosk A itu kita katakanlah buat benda yang sama, souvenir yang sama, button badge yang sama. Maka orang akan nampak yang ada OKU ni dia value added. Dan of course kita akan menghasilkan sesuatu yang compare dengan non-OKU, ataupun di pasaran standard, startup. Jadi di situlah kita akan nampak kita ada value added. Okey, setiap jualan, itulah yang saya kata value added itu impact sosial. Dia ada impact sosial. Okey, dan peluang untuk menjana passive income. Di sinilah tuan-tuan dan puan, idea yang saya fikir ni, dia boleh menghasilkan passive income. Tahu tak apa itu passive income? Kalau active income tu maksudnya apa yang kita buat, kita dapat duit. Kita hari ni demam, maka tak boleh buat, tak boleh jual dan sebagainya, tak boleh kerja, maka tak ada duit. Itu active income. Passive income, program kita OBS social enterprise ni, kita mungkin tuan-tuan perempuan buat sekali. Walaupun dah mungkin sambung belajar ke, pergi melancong ke dan sebagainya. Tetapi apa yang dihasilkan oleh tuan-tuan perempuan ni masih dapat menjana income. Okey, seronok tak? Kalau yang seronok, boleh type nombor apa lagi? Nombor 2. Okey, kalau seronok type 2. Okey. Baik, kita teruskan. Jadi mengapa kita nak buat cenderamata? Okey, situ ada gambar-gambar supaya tuan-tuan puan-puan boleh dapat sedikit ilham. Satu, permintaan sentiasa ada. Okey, digunakan oleh syarikat, corporate, NGO, persatuan-persatuan, program, contohnya program di universiti, program di sekolah, program even saya pernah tengok di hospital, mereka ada ruang untuk mereka bagi sedikit ceramah, lepas tu ramai orang datang dengar. Di situ sebenarnya peluang, kalau kita hasilkan button badge supaya apa yang mereka dengar tu, contohnya awareness campaign tentang penjagaan kesihatan diri. So kalau dia buat button badge di situ, maka orang boleh beli. Dan nanti saya akan tunjukkan, kita boleh letakkan QR code supaya orang scan. Sekali saja dia ucap di situ, tetapi maklumat yang diterima oleh pendengar di situ boleh seumur hidup. As long as benda tu ada kat dalam tangan, as long as video tu masih ada di dalam internet, supaya mereka boleh capai. Okey, dan sebenarnya kos dia rendah, margin fleksibel, boleh dibuat secara berperingkat. Di sini kita akan lihat. Dan untuk program kita, first program ni kita akan buat button badge dulu. Sebenarnya saya ada 3 projek untuk tuan-tuan dan puan-puan. Untuk fasa pertama ni, peringkat saya ni banyak, idea untuk kita hasilkan produk ni banyak. Dan produk-produk ini sebenarnya adalah pengalaman saya. Dulu saya buat ceramah, tetapi saya bagi kebajikan. Maksudnya mengikut kemampuan sekolah-sekolah. Ada sekolah bagi banyak, sehingga ada yang beribu. Pernah saya terima sekolah bagi ceramah motivasi 2 jam, dia bagi saya sehingga 3,000.
terkejut saya. Lepas tu saya tanya, mengapa banyak ni? Dia kata, oh sebab pernah kami bagi penceramah yang hebat, dia minta 3,000. Dan hari ini kami dengar ceramah Mr. Ong memang staraf. Sebab tu kami pun bagi 3,000. Okey, tetapi ada juga yang bagi tak mampu untuk bayar transportation. Okey, so saya pun terfikir. Of course, first untuk cover saya punya expenses. Yang kedua, kita kata supaya pelajar-pelajar dengar, penonton kita, orang yang datang dengan ceramah tu, dia boleh ingat sampai bila-bila. Di situlah saya keluarkan cenderamata. Mereka boleh beli button badge, bookmark dan postcard. Ini 3 produk kita nanti. Okey, kita buat sedikit perbandingan ringkas. Mengapa orang kata, why not saya upah company yang buat souvenir, tempas 5,000 unit, lepas tu mereka hantar. Okey, yang itu yang custom made ataupun yang ready made, kita tengok yang banyak kartun-kartun itu lagi murah. Ada mungkin jual RM1. Kalau kita compare yang biasa sama ada custom made ataupun ready made, mereka upah orang buat, itu harga memang murah mungkin kalau dengan bulk, dengan banyak, demi keuntungan. Kita tahu bahawa company itu semua mereka buat sebab keuntungan bisnes lah. Okey, dan sekadar produk. Tetapi kalau mereka nampak kita ni, OBS kita ni, dia nilai dan cerita. Di sebalik setiap button badge pembeli yang membeli, klien mereka ataupun ejen mereka, member mereka yang beli tu, mereka ada nilai di situ. Selain daripada saya dapat ingat program hari ini, tetapi di sebaliknya saya sedang membantu mereka yang memerlukan. Saya sedang membuat satu opportunity untuk kumpulan ini. Bukannya kita nak minta simpati, kesian, dema, no. Tetapi kita nak opportunity tu. Sebab tu kita ada nilai cerita, kita unik dan bermakna, dan juga nilai yang dipanggil sebagai CSR, Corporate Social Responsibility. Okey, jadi di sini tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang ada company, saya pernah dapat satu projek, dia tempah 3,000 unit button badge. Di satu program OKU juga, program OKU di Pasaraya, di shopping complex. Ada satu booth dan mereka jemput saya sebagai penceramah dan saya minta satu booth. Dan saya cuba buat button badge di situ. Dan button badge tu mengikut dema. Siapa nak bagi berapa pun is okay. Mereka boleh dapat. Dan ada juga yang custom made. Yang custom made tu disponsor oleh satu company. Maka tiba-tiba selepas program tu, 2-3 hari selepas tu, saya dapat call. Mereka tanya, kalau saya nak minta 3,000 unit ni, berapa harga yang boleh dapat? Saya bagi dia harga pasaran. Saya tanya dia, 3,000 unit so far you dapat berapa? Dia kata 80 sen. So okey lah, 80 sen. So ada satu tu yang RM1. Mereka pun kata okey, it's okay. Mereka bayar juga RM1 untuk yang itu 3,000 atau 4,000, saya dah lupa. Banyak kali juga yang mendapat tempahan selepas satu program, mereka nampak saya dan juga saya ajak 2-3 orang kawan OKU untuk sama-sama. Jadi rupa-rupanya kita mempunyai satu, kita kata, peluang. Okey, baik. Jadi kita lihat dengan lebih lanjut, dengan lebih jelas. Kalau kita nak buat souvenir ni, saya mendapati bahawa setiap OKU, jenis-jenis OKU, kita bukannya nak buat dari A sampai Z. Mungkin kita boleh pilih bahagian yang kita mampu. Okey, contoh kita kata buat button badge. Okey, buat button badge, dia punya proses, first tiba-tiba ada idea. Lepas tu idea tu kami akan ajar dalam kursus nanti bagaimana you nak jana idea. Sebenarnya idea ni pun dia kena jana, dia kena ada innovation punya mindset. Yang ni pun saya ada pengalaman banyak pertandingan inovasi yang pernah saya sertai. Dia kena ada innovation mindset. Lepas tu daripada idea itu, bagaimana you nak terjemahkan menjadi benda yang betul-betul realistik, yang real punya. Jadi kita ada belajar juga project paper. You dapat idea, lepas tu you buat project paper. Project paper semula tu setiap peringkat kami akan ajar, jangan bimbang. Okey, kemudian bahagian marketing. You pun contact lah
Ya, okey, contohnya katakanlah universiti. Nanti kita akan bagi case study, contoh scenario ya. You contact dia punya person in charge, lepas tu mereka setuju, dapatkan booth whatever. Okey, maka anda pun sebelum pergi ke booth tu, you kena design dulu. Dan design tu pun you kena tahu button bash macam mana yang akan ada permintaan. Sama ada you boleh tanya mereka ataupun you boleh buat sendiri. Maka buat tu, contohnya kalau program convocation ke berapa, you buatlah, tulislah kat situ. Jadi orang tengok, oh mereka nak dapatkannya supaya mereka boleh ingat kembali majlis convocation tersebut. Lepas tu bagaimana nak print, bagaimana nak potong, okey, nombor 7 bagaimana nak press, packing dan sebagainya. Dan sampailah majlis hari tu, kita pun jual. Kita ada booth, kita jual. Dan yang ke-9, kita akan buat postmortem. Sebab satu projek ni dia melibatkan ramai. Jadi kita akan tengok kembali siapa yang terlibat, berapa kutipan kesemuanya. Kita akan agihkan, mengikut persetujuan dalam program. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana kita nak agih semua pendapatan kita tu. Okey, jadi ini dia punya flow. Kebanyakan kalau kita kata bookmark pun lebih kurang sama, postcard pun lebih kurang sama. Okey, dia punya flow macam ni. Dan ni dia. Saya bagi contoh tengok. Yang nombor 1 button badge. Button badge ni kita boleh masukkan QR code. Ni projek yang pernah saya buat di bawah satu agensi. Dan agensi tu dan ejen tu datang, saya pun bagi tahu dia, why not you boleh letak juga you punya QR code. Bila orang scan tu, dia akan masuk pada Facebook you ataupun website you. Okey, kemudian ni program ceramah saya dan juga buku saya, Wise OKU. The Wise OKU ada, kita buat bookmark dan belakang dia, belakang bookmark tu, remember this. Tahu tak apa dia? Maksudnya, katakanlah ibu bapa yang bersama dengan anak datang dengar ceramah ni. Lepas tu dia beli ni bookmark ni. Remember this, belakang tu dia boleh tulis tau. Dia boleh tulis, bila dia tulis something, dia hadiahkan, katakanlah dia tulis something untuk anak dia. Maka dia hadiahkan kepada anak dia, dia bagi kepada anak. Can you imagine that? Mungkin 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, dah tua atau even though dah meninggal, tetapi anak tu masih ada. Can you imagine bagaimana dia punya touching tu? Bila dia dah dewasa, dia ambil keluar, dia bagi tengok, bagi anak dia tengok, ni dulu daddy punya mami tulis, tengok tulisan nenek you. Cantik kan? Ni selepas program Om Busyong ni, mami beli untuk daddy. Okay. Jadi tulisan tangan. Yang ni pun by psychology. Kalau you just message ucapan apa, I tell you that dia punya value tu just kandungan. Tetapi kalau tulisan tangan, mengapa lukisan artis contoh Leonardo da Vinci boleh jual sehingga beratus juta. Tetapi can you imagine kita ada printer, why not kita just print je kan, scan print. But that is not the value lah. So, tulisan tangan. Begitu juga dengan postcard. Postcard sekarang ni ada orang tanya. Pernah saya dengar. Sekarang kita kan ada WhatsApp, ada message je lah. Apa yang kita nak. No, there is not the value there. Tapi kalau tulisan tangan tu, dia akan ada something very special. Okay, setuju tak? Okay, kalau setuju boleh letak di komen. Ataupun tuan-tuan dan puan-puan ada idea sendiri, just letak, kita boleh lihat nanti. Okey, dan mungkin video ni nanti saya akan buat satu Facebook page atau group. Nanti kita akan sama-sama discuss kat dalam tu. Okey, jadi ini 3 produk yang kita akan hasilkan. Tetapi untuk saya test sistem ni, untuk tengok di mana yang perlu baiki, kita akan mula dengan button bash dulu. Okey, baik. Jadi siapa pelanggan kita? Seperti yang telah dijelaskan tadi kan, syarikat corporate, event, di bawah event seminar. Jadi event seminar ni banyak. Universiti ke, NGO ke, even though syarikat corporate macam insurance, MLM, banyaklah. Okay, that's why kalau kita tengok sekarang ni disebabkan AI. Kalau AI ni, kalau kita tak pandai guna, sekarang ni kita guna, AI tidak dapat
mengambil alih pekerjaan kita sebenarnya, tetapi mengambil alih pekerjaan mereka yang tidak pandai guna AI. Jadi kalau hari ini program kita ni kita akan banyak guna AI, termasuk anda tengok tuan-tuan puan-puan tengok slide saya ni, kandungan grafik semuanya kita guna AI. Nanti kita buat button bash, postcard semua tu kita boleh guna AI. Okey, sebab tu kita kena pandai guna dan kita kena tahu di mana kita nak pasarkan produk kita. Okey. Dan anda tak perlu buat semua. Satu lagi, disebabkan program ni dan kita faham OKU ni dia berjenis-jenis, dan satu lagi mungkin disebabkan ada juga kawan di luar negara. Ni antara participants program ni ada yang di luar negara. Dia tanya, dia kata saya OKU dari Malaysia tapi sekarang ni saya dah migrate, saya dah tinggal di Thailand. So saya boleh join tak? Boleh. Kerja ni boleh buat. Why? Nanti kita akan tengok. Sebab untuk menghasilkan satu souvenir tu, kita ada banyak peringkat. Anda boleh fokus kepada penghasilan, pemasaran, pembungkusan, even tu yang kalau di luar negara, design contoh, ataupun koordinasi. Anda boleh email kepada klien, semua tu pun hasil kerja anda. Anda akan dapat bayaran untuk setiap bahagian yang dibuat. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana nak membahagikan? Ini mindset business jugalah, tapi kita dalam bentuk social enterprise. Can you imagine that? Katakanlah anda nak bekerjasama untuk membuat satu business. Lepas tu business partner tu kata, okey, saya keluarkan modal, saya keluarkan teknik, saya keluarkan mesin, saya juga akan pergi cari pasaran. Banyak. You just buat. Bahagian operation you just buat dan kita bahagi. Keuntungan tu kita tolak semua modal yang telah diperlukan. Keuntungan nanti you dapat 70%. Saya hanya ambil 30%. Itulah yang saya fikirkan. Saya akan bahagikan keuntungan tersebut. Saya akan ambil bahagian OBS social enterprise ni akan nak ambil hanya 30%. Yang dipanggil sebagai OBS Empowerment and Sustainability Fund. 30%. Sebab nanti kita ada projek yang seterusnya, di sinilah modal kita. Okey, di sinilah modalnya. Dan untuk OKU, kita dapat 70% bagi mereka yang terlibat, dipanggil sebagai OKU Value Creation Fund. Sebab tu, tuan-tuan dan puan-puan akan ambil 70% di sini. Okey, dan 70% tu kita akan lihat kepada A to Z untuk proses button batch contohnya. Dari idea. Ni idea ni just project paper, tuan-tuan dan puan-puan akan dapat 2%. Sekali kerja je. Nanti saya akan pergi details. Program manager, marketing, design, print, card, press and packing dan selling. Paling tinggi 25%. Why? Sebab ini pun mungkin bukan seorang. Bila kita pergi di kiosk, booth, seminar tu, kita ada orang yang sedang menjual, orang kita, yang terlibat, mungkin 2 orang, 3 orang. Jadi daripada 25% tu, dia akan agihkan. Kita akan kongsikan. Okey. Dan mungkin nanti tuan-tuan puan-puan dah mahir dah pandai dah, ada pengalaman, 25% tu mungkin tuan-tuan puan-puan ambil seorang pun. Sebab tuan-tuan dan puan-puan seorang saja yang sedang menjual. Pun boleh. Okey, kita pergi dengan lebih lanjut. Bagaimana pembahagian ini? Okey, di sini saya tulis, anda boleh lihat di carta ni. Okey, untuk project paper ni, mungkin idea tu datang daripada anda. Tetapi orang yang lain yang buat. So, idea you tu bukan sia-sia. It's not free idea. Sebab pay by money and cent because of your idea, your contribution. So, you akan dapat dan maksimum akan dibayar sampai 2,000. Maksudnya, idea you tu banyak kali dijual oleh OKU lain, mereka yang menghasilkan. You just contribute idea. Of course, idea tu you kena buat dengan details lah supaya orang boleh buat. Okay, so you kena ada project paper. Dan di sini saya akan ajar bagaimana nak buat project paper dan sebagainya. Okay, so setiap kali mereka menjual tu, you walaupun dah tak buat, you sekali tu je, you akan terus dapat sehinggalah RM2,000. Program manager, nanti kita akan details apa tugasannya dan apa keperluannya, dan anda boleh nilai sendiri. Kalau anda rasa, yang ni bahagian saya boleh buat. So, you boleh take part bahagian ni selepas kursus nanti. Okey, kita teruskan.
Dan di sinilah anda tengok 30 satu lagi, kalau anda datang daripada NGO, ada 10% untuk NGO anda. Setiap kali kalau NGO yang menghantar OKU datang untuk belajar program ni, mereka OKU NGO mereka tu akan dapat setiap kali member mereka yang terlibat program ni yang pergi buat menjual dan sebagainya tu, okey, NGO akan dapat 10%. Okey. So, kita tengok seterusnya. Di sinilah detailsnya termasuk ada gambar grafik supaya tuan-tuan puan-puan boleh nampak dengan lebih jelas. Okey, yang first kita kata tadi idea. Okey, cadang tema button bash. Contohnya kita ambil button bash Tiba-tiba you terfikir, nanti kita akan tengok case study dengan lebih jelas. Saya punya universiti nak buat majlis apa dia? Okey, mungkin awareness tentang kesihatan. Okey, so satu universiti tu akan bersenam aerobik. Can you see that? Mungkin beratus, even beribu orang akan berkumpul di situ. There is the choice. There is the opportunity. Okay, so anda ada idea. Yelah 3 bulan nanti. Janganlah pula minggu depan. Lepas tu sekarang anda nak buat. Mungkin tak sempat. But then at least you tahu ada berapa bulan nak ada program tu. You dah ada idea. Terus buat project paper. Project paper ada anggaran kos, ada cadangan package. That's why cost tu kita akan control. Kalau program yang nak buat tu, cost tu tinggi. Jualan RM2, cost dah 50%. Mungkin susah sikit nak cover. So, kita kena fikir balik. Sama ada meningkatkan harga jualan ataupun cara nak kita kurangkan kos dan sebagainya. Semua tu tuan-tuan puan-puan akan belajar nanti. Okey. Yang kedua, sekarang dah ada idea. So, what happen? You pun submit dan lulus. Contohnya, lulus, dapat, boleh. Dana nanti akan dikeluarkan oleh OBS Social Enterprise ni. Maka anda pun mula jadi sebagai program manager. Sebab nanti you akan pergi cari kawan ataupun jemput siapa yang nak datang bersama buat projek ni. Dan untuk program manager 7% nanti. Hasil jualan akan diberi kepada program manager. So normally program manager ni adalah juga orang yang mencetuskan idea tu, yang buat idea tu. Tapi kadang-kadang mungkin tidak juga. Bergantung. Sebab dialah orang yang paling faham program ni. Okay, dia boleh jadi sebagai program manager. Okay, di situ juga ada apa yang dia perlu buat. Semua ni nanti saya akan masukkan slide ni dalam PDF. So, tuan-tuan puan-puan boleh baca nanti. Okay, kemudian bahagian marketing. Selepas program manager, mungkin dia bukan buat marketing. Mungkin orang lain. But then dia kena tahu siapa dia dan kena pantau. Kerja tu dah siap belum? Dah buat belum? Dah kontak belum? Okay, untuk bahagian marketing ni, orang yang pergi kontak. Ni penting. Dan juga marketing ni, mungkin anda sendiri ada mengenali siapa-siapa. Contohnya anda sendiri ialah ejen MLM ataupun insurans. Jadi, company yang anda terlibat tu, tiba-tiba nak buat satu event 10,000 orang. That is the opportunity. So, you pergi cari person in charge. Dan yang ni bukannya you kata, OBS Social Enterprise, contact orang ni. No. Kalau you nak dapat 7% ni, you yang akan buat sehinggalah berjaya. Dapat ada black and white semua tu. Dapat booth tersebut, dapat kiosk tersebut untuk menghasilkan button batch ni. Itu don't worry. Semua kami akan ajar. Jangan sekarang, saya tak pandai cakap lah. Saya kenal orang tapi saya tak. Okay, so you will learn. Bagaimana nak tulis email, bagaimana nak contact person in charge, apa yang perlu cakap. Okay, semua tu akan belajar. Okay, dan bila you sebagai bahagian marketing, hasil jualan you akan dapat 7%. Okay. Kemudian design. Sama dengan kita kata orang yang buat project paper tadi. Mungkin benda yang you design tu hanya sekali je. Tapi next time ada lagi kumpulan lain yang nak jual benda tersebut. You masih dapat 2% sehingga maksimum 2,000. Okay, contohnya
you punya button bash tu berkaitan dengan anti-bully punya ceramah, ataupun program kesihatan dan sebagainya, you design semua tu dan design tu masih boleh diguna, so you still can get dia macam royalty lah, sehinggalah bayaran RM2,000. Okay. Kemudian print. Ni you yang jaga print, okay, you yang akan make sure kertas, make sure margin. Jangan 10 keping print, 5 keping rosak. Then tak boleh pakai lah. Itu akan meningkatkan kos. Kami akan pastikan bagaimana you nak pastikan setiap print yang keluar tu tak ada kerosakan. Kalau boleh 99% sukses. So it's okay. Kita akan limitkan kita punya success rate tu sangat penting. Lepas tu you dah print keluar, you kena cut. Grafik untuk cut ni salah, bukan yang ni. Okay, cut. You know, cut ni ada. Press, ni buat press. Cut ni sebenarnya dia ada dia punya machine. Oh, dia tak boleh back. Sekejap. Boleh juga. How to going back. Okay. Okay, saya cuba. Oh, rupanya dia tak boleh back. Okay, sorry, kita punya slide ni, saya just tahu yang PowerPoint punya video ni, dia tak boleh back. So, but it's okay. At least tuan-tuan puan-puan lihat, sekarang ni kita dah sampai ke bahagian ini. Nanti, yang ni ada sedikit ulangan lagi, bila saya bagi case study nanti. Okay, dan yang terakhir, tuan-tuan dan puan-puan akan menjadi leader. Okay, bila dah berpengalaman, dah terlibat, tuan-tuan dan puan-puan boleh rekrut orang. Tapi jangan fikir ni MLM. No. Yang ni bentuk affiliate. Semua bisnes sebenarnya boleh guna sistem affiliate ni. At least you ada pengalaman. You boleh cari kawan. Dan kawan-kawan you datang tu, apabila mereka kerja nanti, mereka hasilkan button bash dan sebagainya nanti, you still can get. So this is what I mean passive income for you. Boleh nampak tak? Walaupun you dah sibuk dengan kerja lain, but disebabkan mereka ini you yang train. Of course, you ada sedikit komitmen lagi lah untuk pastikan orang yang you train ni, mereka betul-betul boleh menghasilkan benda yang betul, yang patut. So, apa yang mereka buat, mereka jual, you still can get 5%. Okay. Lepas tu, kalau you punya pengalaman ni lagi lah banyak, at least you dah ada 3 orang kawan yang dah jadi affiliate. So, you as a senior affiliate. Okay. Ataupun co-trainer dah. Okay. Di sini, you akan dapat 5% dan maksimum sehingga bayaran RM10,000. Okay. Sehinggalah yang paling tinggi, you as a trainer ataupun ecosystem leader. Fee 5% dan maksimum RM15,000. So, teori ni, kalau you tak nampak, kemudian you ada 3 affiliate. 3 affiliate ni dia ada 3. So just for 3 level, orang you banyak. Apabila katakanlah yang ni, berapa orang? 3 darab 3, 9. 9 darab 3, 27. 27 orang ni adalah team you. Maka mereka adalah team you. You jaga mereka, you train mereka, you pantang mereka, you motivate mereka. Apa yang mereka buat tu, you patut dapat, right? Okay, so that's why 27 orang, can you imagine hasil jualan mereka, maka you still can get sehingga RM15,000. Okay? Okay, so yang ini yang high ranking punya lah. Kita akan tengok apa yang saya buat di sini, saya harap tuan-tuan dan puan-puan, not just selling, not just printing, no. Tetapi you will be trained as a trainer, as a leader. Dan you will get passive income. That is the most important thing. Kita nak cari supaya, ialah kita sebagai you kadang-kadang disebabkan kesihatan, kadang-kadang disebabkan halangan dan sebagainya. Tetapi nak pastikan, you usaha ketika you masih kuat ni, you betul-betul buat, you still can get passive income. Itu yang kita nak. Okay, jadi apa yang kita tengok tadi, contoh, ni kalau ada slide yang tertinggal nanti, don't worry, ni sedikit lagi ulangan, kita ambil contoh senario, kisah Ali. Okay, contoh, okay, Ali seorang OKU berkerusi roda. Selain kaki lumpuh, kedua belah tangan juga tidak begitu kuat. Saya pernah kawan saya, dia tangan dia pun tak kuat. Tetapi,
Namun Ali boleh mengendalikan komputer dengan baik dan dia mempunyai degree in IT. Ni orang IT. Okey, tapi mungkin disebabkan keadaan dia susah nak pergi ataupun dia just buat part time dengan OBS Social Enterprise pun boleh. Ali juga suka bergaul. Satu lagi dia punya benefit ni, dia suka bergaul dan berkomunikasi dengan siapa saja. Selepas mengetahui projek OBS Social Enterprise, Ali daftar dan tamat latihan OBS Social Enterprise SE1. Ini hari ini selepas talimat ni, kalau tuan-tuan puan rasa program ni hebat, daftar. Dan remember, free. Okey, kita tengok lagi Ali. Okey, ni Ali ni. Ali mempunyai idea. Tiba-tiba, idea dia keluar untuk menghasilkan button badge dan menjualnya di majlis konvo. Di universiti dia belajar dahulu. Dia dapat degree IT. Contohnya USM ke. Tiba-tiba, dia ternampak dalam Facebook. USM ada majlis konvo. Why not? Dan majlis konvo selama 4 hari. Program majlis konvo tu 4 hari. Akan berlangsung 3 bulan lagi. Ni peluang dah. Ali membuat kajian. Dia buat kaji. Kalau kungfu ni nak buat apa? Sekarang tanyalah chat GPT, AI. Banyak idea yang hebat-hebat dia bagi. As long as you know how to prompt, how to ask. Ini semua kami akan ajar. Don't worry. Okay. So, Ali membuat kajian dan menulis project paper. Ni pun guna AI je. Yang penting. Okay. So, project paper dah keluar. Dan dia serahkan kepada OBS. Dan OBS kata, hebat. Okey, lulus. Okey, so Ali pun mula mencari kawan-kawan. Dia juga, kawan-kawan pun mestilah tamat OBS SE1 training ni. Saya tak mahu orang luar ke apa, tak tahu apa benda, rosakkan program kita nanti. So, dia pun ajak, siapa yang, ataupun dia tak tahu siapa, it's okay. Just letak nanti dalam Facebook kita, you letak je. You nak siapa, orang yang nak buat apa, mereka akan daftar. So, you become a team. Okay. So, now, mereka pun terus. Dan juga, Ali ni, dia akan jadi sebagai apa dia? Project manager. Dia akan cari orang. Dia tulis tu tadi kita dah nampak dapat 2%. Nanti kita lihat details. Okay, Ali mula menghubungi PIC, Person in Charge University itulah. Okey, dan menghantar permohonan mendapatkan kiosk. Di sini email dan sebagainya. Pesan jasa, okey, you bagi kami maklumat. You nak kiosk apa, macam mana? Okey, dia hantar semua tu. Okey, lulus. Yes. Semua tu kena ada black and white. Jangan kata just mulut-mulut macam ni. Cannot. Okey, Ali mula membuat design. So, dia pun membuat design lah. Button badge dan print. Tetapi kerana ketidakupayaan tangannya. So, how? Jangan, saya ada edit tapi saya tak boleh press lah, tak kuat. Don't worry. Semua tu kita dalam teamwork. Dia pun cari Bella. Bella ni, okey, dia boleh potong, dia boleh tolong press dan sebagainya. Tarikh konvo pun tiba. Jadi selepas 3 bulan tu, dia dah siap. Button badge dan dia dah ready made buat tu. Ali bersama Bella dan Chong. Satu lagi Chong. Mungkin dia fikir, takut tak cukup orang. Ataupun mungkin Bella ni, mungkin. Bella ni mungkin OKU pendengaran. Jadi, kawan lain pun boleh join sama. Jadi, mereka pun 3 orang pergilah ke majlis konvo, set up booth semua tu. Mereka pun mula jual. Okay, now. Kutipan jualan. 4 hari tu dapat 13,000. Contoh nak mudahkan pengiraan nanti. Keesokan harinya, tim Ali dan OBS SE membuat postmortem. So, at the end, kutipan semua tu kita akan buat postmortem sama ada online atau face to face. Kita akan tengok balik dan you akan isikan borang laporan dalam program tu, apa yang perlu dibaiki, apa yang perlu kekalkan, apa perlu di mana kesilapan dan sebagainya. Semua tu kita akan buat secara profesional. Berapakah yang Ali akan dapat? Ni dia. Okay, back to our chart just now. Okay, so chart ni kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat, okay, daripada 13,000 jumlah cost project, kita tahu kena ada machine, tools, raw material, traveling, semua tu potong. Okay, ada lagi 10,000. Jadi kita control kita punya cost tu lebih kurang 20 to 30% like that lah. Okay, so potong dia ada 10,000. Ini dipanggil sebagai pembahagian keuntungan. Okay, 10,000 tu maka OBS Social Enterprise ambil 30% untuk bahagiannya. Dan
Okey, 70% tu. Okey, kita tengok satu persatu Okey, sebenarnya video saya di sini terselindung. But it's okay. Okey, so 10,000 sebagai pembahagian keuntungan. Maka di sinilah kita tengok apa yang Ali akan dapat. Okey, Ali yang buat project paper 2% daripada 10,000. Okey, 200. Dia juga sebagai project manager. 7%, 700. Okey, so kita akan tengok satu persatu. Maaf, video saya terselindung muka saya kat sini. But it's okay. Tuan dan puan-puan boleh lihat sendiri. But at the end, berapa? Campur-campur bahagian yang dia dapat tu. Okay, sebab bahagian cut, bahagian press, tak ada. Sebab yang tu Bella yang dapat kan. Dan kemudian selling, ketika menjual tu mereka 3 orang. That's why divide by 3 lah. Okay, so campur-campur semua. RM2,833.33. Can you see that? Okey, dan adakah itu saja yang dia dapat? Banyak lagi yang kita kata passive income ataupun kita kata disebabkan ketika you menjaga booth tu, kami akan ajarkan ketika jaga booth tu kena senyum, kena bagi orang maklumat apa supaya kerja yang you buat tu not only that day, not only that moment, tetapi orang akan ingat you. That's very important. Okay, so this is happen to Ali. Okey, dan Bella dan Chong. Seminggu selepas itu, pihak universiti menghubungi OBS SE, Social Enterprise untuk tempah 5,000. Sebab kita gantungkan OBS SE, Social Enterprise. You are not allowed NGO lain apa. No. Kita in one team. So, kita semua di bawah OBS Social Enterprise. Maka maklumat yang you bagi tu pun Social Enterprise. OBS Social Enterprise. So, pihak universiti nampak bau ni cantik lah design ni button bash. So mereka akan contact ataupun contact you pun, kalau you bagi you punya personal pun, harap mereka akan contact kami untuk due. That's very important. Sebab nanti kita ada kita punya agreement lah. Kita tak mau OBS Enterprise yang train you all, lepas tu you ada under table punya hanky-banky. Okay, jangan buat macam tu. Kita secara jujur. Okay, so tetapi disebabkan mereka nak tempah 5,000 unit, of course mereka akan minta harga lah. Okay, harga special discount. Sebab ni nak 5,000 unit. Kalau yang baru ni jual tu RM2 satu, sekarang ni okay, kita bagi diskaun 50%, RM1 satu unit. Okay, jadi sebelum OBS Social Enterprise setuju, bincang dulu dengan Ali tadi, tim Ali tadi, dan mereka kata okay, it's okay, RM1 pun kita boleh buat. Okay, so 2 minggu selepas tu 5,000 unit button bash dihantar. Dan berapakah lagi Ali yang akan dapat? Okay, kita tengok. Anjing kat luar tu bergaduh. Okay, so back to the chart just now. Okay, kita pun tengok daripada RM5,000, tapi cost is still same kan? Cost tak turun sebab harga diskaun tu at least kita untung sedikit, tetapi still untung lah, tak rugi. Okay, so cost dia, okay, untuk 5,000 unit tadi tu RM2,000 cost. Okay, then jadi tolaknya masih lagi ada RM3,000. RM3,000. Okay, so daripada RM3,000 itulah kita buat pembahagian keuntungan. Okay, di situ RM3,000 pembahagian keuntungan. Maka daripada RM3,000 tadi, 2% ialah RM60, RM210. Okey, begitulah seterusnya sehinggalah bahagian sales. Can you see that? Walaupun anda tidak perlu buka kios, kena jaga kat situ, no dah. 3 orang tadi, sebab ini jasa mereka. Ketika mereka jaga tu penuh mesra, orang tengok pun orang suka. So, walaupun mereka dah tak pergi buka kios, but then mereka masih dapat bahagian itu untuk mengenang jasa mereka. So, campur-campur semua dapat RM850. So, can you see that? Walaupun ketika buka kios tu, dah habis, tetapi masih lagi ada pendapatan. Dan, not only this, you know, kalau ada lagi, katakanlah universiti kata, okay, every year punya convo kami akan bagi OBS Social Enterprise buat. So, Ali as a main in charge person.
Kecuali Ali kata, tak apalah saya dah sibuk, boleh bagi orang lain. Tapi masih guna dia punya design. Masih guna dia punya project paper. Right? Okay. So, at least they can get whatever jasa yang dia buat. Kerja yang dia buat. Kita masih bayar. Yeah? Okay. So, kita pergi pula part 3. Ada lagi part 3. Lebih kurang 3 bulan, Ali bersama OBS Social Enterprise, dia telah menyertai sebanyak 3 kali projek. Sama ada projek yang dia buat ataupun projek orang lain dia join sama. Okay. So, dah ada pengalaman ni, maka dia pun layak affiliate. Nanti kita tengok affiliate ada lagi syarat tertentu lah. Okay, itu latihan OBS SE2. Okay. Okay, Ali pun mula mencari kawan-kawan untuk menyertai OBS Social Enterprise dan membimbing mereka. Sekarang dia dah boleh cari orang, recruit orang. Dia ada kawan dia yang lain yang di luar sana. Lain kali kita akan tengok sama ada kita non-OKU boleh join atau tidak. Nanti kita akan fikirkan macam mana. Okay, tapi kalau OKU sebenarnya ramai. Seluruh Malaysia ni ramai lagi OKU kan. Okay, so dia ajak orang semua. Maka di situlah kawan-kawan dia pun sama dengan dia. Ada yang hebat buat project paper dan sebagainya. Ketika sales berlaku, maka at least they can get 5%. Can you see that? Sebagai yuran pembimbing affiliate. Kita panggil sebagai pembimbing lah. Dia yang bimbing kawan-kawan dia. So, di sinilah kita akan nampak orang yang dia cari, dia train mereka, ajar mereka, dulu saya buat macam ni. Share your experience untuk bantu kawan baru. So, you will get the pay. Okay? Okay. Can you see that? Kalau 3 orang, contoh ni, 3 orang tu terlibat, setiap kali mereka terlibat dalam kerja-kerja, buat souvenir ni, at least they get pay. Di sinilah passive income yang saya terfikir, bagaimana nak membantu kawan-kawan OKU. Mungkin dah jatuh sakit ke, mungkin dah sambung belajar ke dan sebagainya, but you still can get pay. Okay, now kita tengok. Ada lagi part 4. Lebih kurang 6 bulan. Ni lagi banyak pengalaman. Dan kawan dia tadi tu, 3 orang tu pun jadi affiliate dah. Ali pun mengambil kursus. Ni ambil kursus OBS SE2. Dan memenuhi syarat sebagai co-trainer. Okay, co-trainer. Maka di sinilah apa yang kawan dia buat. Kalau tadi 3 orang. 3 orang tu dah jadi affiliate. Ada lagi 3. Jadi 9 orang. 9 orang tu, setiap kali mereka hasilkan souvenir, Ali still can get pay. Of course, kita akan tulislah apa yang perlu dilakukan oleh Ali sebagai co-trainer. Okay. Dan maksimum dibayar sehingga RM10,000. Okay. Dan sehinggalah kita kata lebih kurang 6. Okay. Mungkin nanti kita akan tengok bahagian Q&A. Mungkin ada orang tanya, kalau dah habis RM10,000 tu, dia dah dapat maksimum RM10,000 tu, pergi mana duit yang seterusnya? Ya, kita ada pool fund yang, you remember yang 30% yang diambil oleh OBS Social Enterprise tu, kita bagi 10% kepada NGO dan kita ada development fund. Di situlah kita akan buat pool fund. Pool fund maksudnya wang tu akan dikembalikan bahagian pool fund dan akhirnya pool fund tu akan dibagi kepada kawan-kawan yang terlibat. Okay, jadi your money is still yours lah, don't worry. Okay, sebab kita in win-win. Kita nak make sure win-win dan OBS Social Enterprise akan berkembang supaya kita boleh membantu lebih ramai. Yang penting kita social impact. Supaya orang nampak kita ni bukannya menagih simpati whatever. Okay, so yang tertinggi ranking dia dah jadi ramai kumpulan kan. Kalau kita divide by 3, 27 orang dia punya teamwork tu menghasilkan souvenir, dia akan dapat sehingga RM15,000. Ni just satu team. Mungkin dia boleh buka team yang kedua, team yang ketiga ataupun dia sendiri pun terlibat dalam kerja-kerja, still can get pay. Okay, this is what I can help dan saya fikir benda-benda macam ni boleh dilaksanakan dan boleh dijayakan dengan adanya kita kata komitmen dan juga kerjasama daripada tuan-tuan dan puan. I help you in the same time you help the OBS Social Enterprise untuk berkembang menjadi satu entiti yang boleh membantu lebih ramai.
Ya. Okey, so apa yang peserta akan dapat? Tadi kita dah tahu latihan, bimbingan, dana. Dana tu maksudnya hasil project paper yang you submit tu. Sekarang ni kita ada mesin, kita boleh buat terus. Lain kali mungkin kita nak mesin yang lebih canggih, kita akan pergi cari dana. Dan dana, maksudnya dana tu kita akan beli mesin. Dan kita akan buat lebih canggih punya, lebih mahal punya, lebih cantik punya. Okay, CJ. So ini CJ, at least lain kali you pergi minta kerja ke ataupun you nak sambung. Sekarang you know that kalau you nak sambung di universiti, katakanlah you nak buat PhD. Macam saya buat PhD in DBA, ada member saya, dia tak ada master. Dia ada degree, dia boleh terus lompat. Dia panggil FLA kalau tak silap. Itu pengalaman. Di sinilah CJ tamat khususnya sangat penting supaya orang boleh nampak, oh you ada pengalaman bahagian ni. Okey, dan akses kepada pasaran. Jadi di situlah kita akan nampak kalau projek ni saya anggarkan lebih kurang 3,000. 3,000 seorang sebab you akan from A to Z entrepreneurship punya program. Entrepreneurship punya program, not only that, you still can use the machine by free. You tak perlu keluarkan 1 sen pun. Okay, you just keluar your knowledge, your tenaga, your masa. Mungkin you ada kenalan-kenalan, ada NGO, ada corporate company, you sharekan you punya relationship, kita akan networking. Itu saja. You no need to bear the finance. That's the most important, and to minimize your risk. Sekarang ni kalau nak labur buat bisnes apa, bahaya. Kita hasil kerja perlu kita dah simpan 10,000, lepas tu kita pergi buat bisnes habis. Banyak kena, termasuk diri saya. Okay, so program ni is free. Percuma untuk kawan-kawan OKU. So tuan dan puan, this is only phase 1. Saya ada banyak lagi, dan kalau sistem ni berjaya, kita akan buat lagi apa dia? E-book. Sekarang ni dah ada satu NGO yang tanya saya bagaimana nak tulis buku. Kita ada AI. Walaupun you taklah pandai tulis sangat, but I will show you that as long as you ada idea bagaimana you nak suruh assistant yang hebat ini. Assistant ni siapa dia? AI lah. Kita chat GPT ke, Gemini ke, banyak lagi. Mereka akan tulis. Dan program tu saya akan kendalikan bagaimana you nak tulis you punya buku, dan buku itulah kita akan masuk ke sekolah. So lagilah besar dia punya market. Kalau kerajaan, contoh Kementerian Pendidikan Tinggi dah nampak kita ni, I tell you that the opportunity is very very big. Okay, so kita akan belajar cara tulis buku. You yang terlibat, you tulis, you belajar tulis, buku yang dihasilkan you akan dapat royalty. Dan juga digabungkan dalam kita punya souvenir ni. Okay. Jadi oleh itu kalau tuan dan puan join project ni, not only this time but banyak lagi. Banyak lagi. That's why. So, what is the action? Actionnya mudah je. Kalau tuan dan puan dah dengar talimat ni, rasa, weh, inilah yang saya mahu. Okay. So, you daftar dulu. Yang daftar talimat tu, saya dah ada banyak information you. So, untuk program latihan ni, you just simple je. Hanya 3 perkara. You punya nama, you punya IC, you punya contact number. Lepas tu kita kena ada sedikit punya, bukan agreement lah, but at least you tahulah. You tick. Okay, then submit. Maka kita akan teruskan dan latihan. Okay, don't worry. Latihannya nanti saya akan sharekan dalam PDF latihan tu. Mudah je. Kita akan buat online. Saya akan buat video. Okay, contohnya project paper. Okay, so saya akan ambil video dan tangkap video, dan saya akan share kepada tuan-tuan dan puan. Tak kira live ke ataupun free record ke, ada masa belajar. Dan saya akan tengok you betul dah belajar, dah masuk bahagian pembelajaran tu. Okay, mungkin ada exercise untuk make sure that you betul faham je lah. Okay, saya ada bagi latihan. Kita kata exam lah. Okay, tapi mudah je. Okay, then untuk hands on, mungkin bahagian print, bahagian press, bahagian potong. Yang itu saya akan travel ke KL. Saya di Kelantan sebenarnya. Nak travel pun 7-8 jam. Mungkin kita akan buat, okay, mungkin 2 minggu atau sebulan sekali, hands on. Kita cari NGO mana yang terlibat.
kita ambil tempat mereka. Kemudian saya akan bawakan mesin tu semua tu, dan siapa yang terlibat nanti ataupun siapa yang berminat nak buat bahagian card, bahagian press semua tu, hands on, you akan buat sendiri. Saya akan tunjukkan dan you akan pegang sendiri mesin tu, you akan buat. Okay, so that is the latihan yang kita akan lakukan nanti. Dan setelah sesi lanjutan, mulakan perjalanan. Jadi tuan-tuan dan puan, apa yang saya lakukan ni, saya penuh kesyukuran diberikan idea ni secara tiba-tiba, dan saya rasa idea ni memang boleh dilaksanakan, dan mengikut pengalaman saya yang lepas-lepas dan sekarang ni saya ambil lagi bahagian DBA, banyak belajar yang saya belajar dalam berkaitan dengan bisnes dan sebagainya tu. Saya nampak this is very kita kata langkah yang boleh diambil untuk dijayakan dan direalisasikan. Oleh itu saya harap tuan-tuan dan puan-puan boleh nampak peluang tidak datang selalu. Sebenarnya kita peluang banyak. Yang pentingnya kita pandai tak mengambil peluang tu. Jadi untuk mengambil peluang ni, buku saya yang terkini dalam psikologi berkaitan dengan 5 perkara lah dalam hidup ni. Kita tengok adakah kesihatan, masa, ability, iaitu ilmu, pengalaman semua tu. Yang keempat ialah kita punya relationship, networking, dan yang kelima finance, duit. Sekarang ni bahagian duit ni dah tak ada. So you no need to bayar apa-apa. Okay? Dan harap tuan-tuan puan-puan nampak, you just keluarkan you punya kesihatan, maksudnya tenaga lah. Kemudian masa. Of course, masa ni kita tak perlu kata, oh dah kena belajar, kena travel pergi belajar. No. Online. Online dan ada pre-record. Hari ni secara live you tak boleh join, but it's okay. Ada pre-record, you boleh join. Boleh tengok balik. Dan boleh jawab soalan-soalan yang ditanya supaya nak memastikan anda betul-betul faham. Okay. Kemudian kita ada hands-on tu. Kalau you tak terlibat bahagian potong, it's okay. So you no need travel pergi pegang mesin tu. But at least you know lah. Sebab you akan nampak video. Okay. So harap program ni walaupun pre-record, nanti pukul 8.30 kita akan buat secara live supaya tuan-tuan puan-puan boleh ikuti nanti. Dan kalau ada apa-apa masalah, saya akan guna yang pre-record ni. Dan satu lagi, nanti saya akan masukkan dalam grup, WhatsApp group. Make sure that you in WhatsApp group. Sebab saya tak mahu ganggu masa-masa tuan-tuan dan puan-puan. That's why only admin. Jadi kalau saya postkan something, kalau you ada apa-apa soalan, you private. You private tanya, saya akan jawab. Kalau soalan yang sama, ramai yang tanya, saya akan terus jawab secara dalam kumpulan. You akan nampak. Okay. So, itu saja yang saya sempat untuk terangkan. Kalau ada soalan nanti, kita akan terus dalam grup kita. Ataupun nanti saya akan buat Facebook dan saya akan sharekan. Semua boleh join kat dalam tu. Okay, terima kasih. Okay, jumpa lagi.